Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan sains sobat. Okey, UX. Okey, step yang keempat ialah kita akan buat UX, ada menu. Kemudian kita nak tarik lagi laporan dan user. Okey, UX, new view, create a new view, dan yang ni kita buat daftar pengguna. Daftar pengguna. Okay, for this data daripada user dan kita gunakan form. Okay, siap. Okay, kita save dan kita jadikan dia sebagai ref. Okay, kemudian satu lagi new view untuk kita buat laporan. Okay, UX, new view, dan yang ni adalah daftar laporan. Okay, for this data daripada laporan dan kita nak dia dalam bentuk form juga. Okay, jadikan sebagai ref. Okay, save. Okay, siap. First, kita dah ada dalam menu ni. Kita create lah. Yang pertama, icon. Kita cari icon 8. Icon ataupun flat icon. Enter. Okay, flat icon. Okay, kita cari. Okay, continue. Okay, icon kita cari untuk daftar. Daftar form lah. Form search. Okay, ini adalah contoh-contoh formnya. Okay, kita ambil satu lah. Klik. Okay, kita boleh download PNG 128. Free download. Okay, daftar dah siap. Untuk ikon daftar ni, kita tajuk tadi daftar pengguna. UX sama juga, copy je, dan labelnya adalah daftar pengguna ni sebagai all lah. Ok, dah siap, save. Ok, paparannya kita tukar menu, dia dalam bentuk, dianya dalam bentuk UX card. List title adalah tajuk, subtitle none, kemudian yang ni dalam bentuk circle. Oh, tak lawa. Fill, cover, fill lah. Save. Ok, yang kedua laporan lah. Yang kedua icon kita tukar kepada folder ataupun picture, kamera, logo. Ok, kita ambil yang sesuai lah. Okay, contoh 128, biar samalah. Ok, dah. Icon, kamera, tajuknya adalah daftar laporan. Copy, paste. Ini base kepada user. Save. Ok, kemudian analisis laporan. Analisis laporan kita belum buat lagi ya. Copy, paste. Yang ni pun user. Save. Oh, analisis kita tak ambil lagi dia punya icon chart. Enter. Mana yang sesuai? Ok, kita ambil inilah contoh 128 free download.
edit semula, analisis. Okay, save. Dan yang ketiga kita nak login, log masuk ataupun user. Enter. Kita ambil satu yang sesuai lah. Alamak. Free download. Tajuknya adalah login pengguna. UX adalah setting. Okay, levelnya adalah level kita buat all. Save. Analisis dah masuk. Okey. Seterusnya kita buat behavior, action. Okey, ini adalah ke UX. Menu, data, go another view. Targetnya adalah link to view. Daripada menu cari UX. Okey, dah siap. Save, hide. Okey, save. Okey, itu adalah arahannya supaya cari UX. Okey, seterusnya kita pergi bahagian bawah menu. Kita create kat sini, klik dan go detail ni tukar kepada ke UX. Save. Okey, daftar pengguna. Daftar laporan. Analisis. Kita belum buat lagi. Login pengguna pun kita belum buat lagi. Okey, sekarang ni kita buat analisis. Jadi kita masuk dalam UX. Kita dah ada laporan, kita copy je. Tukar kepada analisis. Dan laporan ni kita nak dia dalam bentuk chart. Klik chart. Save. Okey, chart color. Yang ni tak perlu. Chart color kita tukar nak warna apa. Okey, save. Jadi bila ada laporan, ada dia panggil apa, analisis. Analisis laporan ni, kita klik analisis laporan. Sebab dia kat sini UX dia analisis laporan. Kita copy lah, tukar view name ni. Okey, barulah dia akan cari analisis. Analisis laporan. Belum ada. Daftar pengguna pun belum ada. Ada yang pertama. Kita buat contoh. Syarif Said. ID kita reka SA dan admin. Okey, ni kalau kita nak ada gambar kita lah. Save. Jadi login pengguna belum lagi. Daftar pengguna, kita dah buat daftar untuk yang pertama, nanti dia akan auto lah keluar yang kedua. Okey, sekarang ni bila ada slice, nanti kita akan hide lah level ni biar dia auto user je. Okey, tu untuk create ataupun cipta UX. Daftar laporan, lihat analisis, login pengguna. Login pengguna kita belum buat lah sebab kita kena pergi bahagian data. Lepas ni kita gunakan formula. Barulah kita akan gunakan formula selepas ini untuk tampilan yang berbeza dalam menu yang berbeza. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.